Dah ready ke belum ni? Dah ready lah. Come on lah. Come on lah takat tingkat 65. Come on lah tingkat 65 je. Come on. Sebelum ni kan apa-apa kan kena tulis signature, wasiat, siap-siap. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey je. Okey je. Serius ha? Serius ha? Ya, bagus. Dah tulis wasiat belum? Dah tulis wasiat ha? Siap. Okey, Syakir macam mana? Duit insurans macam mana? Ha? Okey. Siap. Tulis wasiat dah? Dah. Ya, siap. Bersama saya lagi. Saya Azhar, saya berada di Komtar. atas komputer. Menggantung diri. Kita tengok siapa yang paling takut kat sini. Kita tengok siapa yang jerit. Let's see. Tunjuk muka-muka demo ni. Ini mak. Jimmy. Ah. Okey. Ini paling kita tak sama tengok ni. Demo ni. Okey je. Okey, nanti kita tengok. Pada tingkat 6. Ya, hari ni kita dekat Skybridge. Ni kita punya peraturan. So Tak kita kena boleh. pakai harness dulu. After that kita kena pegang ikut pada staff ataupun instructor. Dan ada kalau tinggi kena ada 110, kalau pendek tak boleh lah. Macam budak-budak tu lebih daripada 110 baru boleh. Okey, lepas tu berat boleh 100 kilo. Kalau yang gemuk obesity tak boleh. Okey. Yang body heavy pula. Okey, lepas tu ni yang tak boleh ya. Jangan lari, jangan jam, jangan manjat. Jangan menyandor. Apa benda ni? Yang penting skirt tak boleh pakai. Nanti angin tolak atas nampak bawah. Itu yang paling penting je kawan-kawan. Sebelum masuk kena isi borang dekat sana. Bora jangka high-end. Okey, sekarang kita nak pakai tali pinggang. Tak pakai tali pinggang lah kamu. Tali pinggang safety lah. Jom. Apa-apa jatuh dia ada tali. Jauh tak bang? Satu meter je. Satu meter je. Okey. Alright, okay. Kita sudah pakai. Yang kita sekarang 833 meter untuk sea level. Apa? 833 meter. Ini bukit dah. 833. So bermakna dia tak ada nak tinggi sangat. Nampak Korea? Dia kena tengok rambut dia. Hari kita jalan. Panas kamu, Bismillah. Panas kamu. Make sure slow-slow lah. Let's go. Jangan laju sangat. So boleh record ke bawah lah, tengok bawah. Tengoklah bawah tu berapa tinggi. Dia Ya Allah. dia tak adalah tinggi mana pun. Dia macam tu je. Boleh je nak tengok bawah. Okay, mari kita tengok. Panas kamu. So kalau korang tengok tinggi ke tak tinggi? Tengok kat bawah ha. Saya tunjuk ke Tunjuk bawah bawah. sikit. Tinggi tak Tunjuk tinggi? kat bawah tu. Tinggi ke tak? Dia berhenti sekejap, dia suruh kita tengok dulu. Tunjuk. The view. Cantik tau. View cantik. This is Penang. Orang kata. Yes. Jom kita jalan. The best view. Maybe ada lagi view yang cantik yang kita tak geledah lagi. Okey, kita tengok bawah. Kita tengok je bawah. Lily boleh tengok bawah. Tengok bawah ha. Sebab kita kena tengok bawah juga, kita nak tengok jalan. Ya, betul. Percaya ke kita jaga. Kita jaga langkah. Wih, Mak santai. tengok kat bawah, tengok kat bawah. Alu tunggu jap. Relax Alu. Okey. Jangan pegang. Janganlah pegang. Alu jangan laju sangat. Okey. Okey, tengok view. The Kat sana view ada sana ada laut lah Itu kiranya. jambatan pulau-pulau satu. jambatan jambatan pertama yang tu. tengok Kita bawah. nampak jambatan pertama lah sekarang. Okey. So
So depan sana ada belah seberang. Ada fobia ke? Siapa yang takut tinggi? Sadap you. Siapa yang takut tinggi boleh try naik benda ni. Kita mencabar. Dia macam orang kata few factors. Wah. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Dia kita kena pergi ke escape. Aku rasa dia macam abang kita tak 1 meter je. Alah dah sampai dah. Sikit lagi. Kita dah sampai kau mah. Tengok view sana tengok ke sana Kita dah sampai. Alhamdulillah selamat sampai. Itu sahaja. So itu je lah. So apa perasaan Dia anda tak hari ada ni? tinggi mana dah. Tak Masuk, ada masuk, takut masuk, sangat. masuk. Mari masuk, keluar. Yes. Yeay. Alhamdulillah. Mantap. Takut tak tadi? Takut tak?